Sini. Alright, so ni adalah hari pertama kami dekat Perlis, iaitu homestay Kebun Mangga Harum Manis Wampa. Okay, so tempat sini memang sangat-sangat recommended. Serius cakap, memang best. Betul yang? Best kan? Memang cantik. Bilik dia pun cantik. Vibe-vibe dia semua memang best. Tadi kami masa awal sampai dapat dia bagi satu makanan ikan. Lepas tu dia bagi welcome fruit harum manis. Okay, so yang makan ikan tu ni lah. Nanti boleh buat aktiviti dadah petang-petang, bagi makan ikan kat sini. Lepas tu ada kayak kat situ. Yang tu brother tu tengah potong rumput. So bunyi sikit lah. Jom aku nak buat view tour kat sini. Tempat ni memang sangat best. So boleh stay tune lah untuk video ni. Yang mana minat, boleh komen, like, share, subscribe. Okay, so yang ni adalah homestay kami yang warna pink tu. Dan yang ni adalah kawasan dia. Kalau owner bagi buat tour kat dalam, boleh lah. Okay, yang ni homestay untuk yang ramai-ramai, boleh duduk family besar. Okay. Dan yang rumah putih ni, rumah nombor 5, sesuai untuk 2 orang. Dia siap dengan kolam untuk pagi-pagi budak-budak boleh main kolam. Parking pun ada kat situ. So memang best. Jom aku view tu dalam bilik dulu. Okay, sebelum tu aku nak pergi ambil aku punya welcome fruit harum manis. Penat. Tu nampak tu, saya jerah. Okay, dia tak ada yang pandai gambar dah. Okey dah? Gambar okey? Okay. Syok? Syok. Oh, penat. Jom, kita masuk bilik. Let's go. Jom. Bawa satu. Boleh ni. Okay, jom. Nak masuk bilik tengok. Tak dalam macam mana. So ni ada Dewan. Kami duduk sini 1 malam je. So boleh stay tune lah kat mana kami nak pergi. Lepas kata Perlis ni macam tak best. Tapi kita pergi explore dulu macam mana. Alright, jom kita pergi bilik kita. Yang tower tu pun homestay juga. So boleh parking kereta depan ni je. Dan dia siap dengan pokok harum manis. Rumah nombor 2, rumah Cik Lian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, so sekejap kita bagi 0.5. So bilik dah memang sangat selesa. Katil queen, aircon pun ada, siap dengan chandelier. Lampu dah. Okay, so yang ni bilik ayam dah. Wah, bathtub serius luas lah. Ya? Luas ha? Saya tolong pegang ni. Tapi nak tunjuk keluasan dia. Okay, oh, luas, serius luas. Bathtub ada. Cermin pun besar. Shower. Nak main Perlis? Boleh main sini. Jom. Stay tune. Next aktiviti kami. Okay. So aktiviti petang kami untuk hari ni, saya bicycle dulu, ronda-ronda kawasan. Nampak. Oh, tepi-tepi rumah orang pun ada pokok harum manis. Yang kata Perlis tu, harum manis di mana-mana saja. Dah, memang nyaman. Keluar rumah cantik. Bukit belakang tu, view sawah pindang dia. Memang best. Apa dia ya? Okay.
macam ikan ada. Patin, ikan koi, ikan tilapia. Patin gemuk-gemuk lah. Okay, so yang ni pot makan malam dekat Rumah Seafood and Grill. Yang ni antara yang the best lah, recommended dekat Kuala Perlis ni. Makan ikan bakar cara Perlis ni. Tempoh jom kita tengok apa ada. Kita test dulu. So makan malam pula kami main dekat Rumah Seafood and Grill malam ni. Okay, so yang tempat yang recommended lah. Yang mana vibe dia memang simple terbaik lah. Selesa Amira. Dah order lah makan. Nak makan menu ni lah, menu Perlis ni ikan bakar lemak. So itulah pesanan. Ini ada tongkang. View dia pun memang nice lah. Cantik lah. Kebetulan buat lalu. Ikut tu. Alright cuy. Okay, so makanan dah order, kita tunggu makanan sampai pula tadi. Alright, sampai dah. Yang ni lah dia ikan bakar lemak. Yang ni ikan sakap cara Perlis lah. Serius sedap. Lemak ada pedas sikit. Dan ni sama sotong petang, kisah-kisah mana-mana dia ada. Sedap ya? Sedap? Sedap kan? Sampai Rumah Seafood Grill. Approve. Sampai. Ini macam sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so settle dah untuk vlog untuk day 1. So continue untuk day 2 pula. Esok kami nak pergi Wang Kelian Viewpoint, InsyaAllah kalau sempat. Dan kemungkinan kalau tak sempat, kita akan pergi Kampung Wai, Kampung Warna-Warni. Banyak lagi sebenarnya kat Perlis ni yang menarik. Tengok macam mana. Sarapan pun ada tempat yang pot-pot sampel juga kan? Yes. So macam mana untuk hari ni? Best. Best. Okay, ni view time malam. Tenang. View dia memang relax. So kami punya homestay kat tepi tu lah. Balik rehat. Kami tambah satu malam lagi kat sini. Cuma kena pindah. Sebab esok ada orang masuk. So kami pindah di sebelah dia. Bilik yang satu lagi tu. Yang tu pun cantik tak? Okay, jom. Jumpa untuk esok pula. Alright. Assalamualaikum. Baik, saudara. Lontong nasi isi masuk. Lontong biasa ada, special ada. Masuk dah. Oh, ni pulut ayam. Wah. Oh, meriah. Mana pengah? Oh. Macam ada. Ni ada capati yang apa lenggang. Mem, jadi sudah sampai tempat Sini biusu utara. Soto, bakso. macam-macam roti canai. Laksa. Beri kontel baru di sawah. Oh, macam-macam ada. Kita makan dulu. Kita rodak tempat dia. Okay, dia menu pagi ni.
KL buih. Pagi-pagi kena float dah. Si lemak dia berpadu lah nampak. Tunggu Syamira pergi order makan. Dia tambahan. So memang simple lah. Banyak lah menu kalau kau tengok daripada awal tadi kan. Ada macam-macam aku bawa ronda tadi. Nasi lemak ni pun tak set tadi. Aku dah rasa sikit. Memang sedap. Dia sedap. Kena mai. Yang penting vibe dia tu memang sangat menenangkan. Tengok tu. Ramai orang semua. Nasi lemak macam ni pun harga dia baru RM11. Macam-macam. Kena main tu Syamira merah. Dia ambil apa? Saya ambil dia apa? Maisuk. Maisuk. Oh dia. Tapi dia sambal hijau. Ah, sambal hijau. Sambal hijau. Oh. Buat sambal hijau. Macam-macam menu ada kan? Oh. Serius. Tempoh lah tempat ni. Kan? Dia banyak stall. Saya ambil sikit. Oh, sorry. Nampak belakang ni? Nampak cantik. Alamak. So itu dah. Sambil tengah makan ni, aku ronda dulu ni atas, ambil view. So memang tak sangka dia punya food, dia punya vibe dia punya view dia memang simple lah. Kena cakap simple terbaik. Kena main. Unexpected. So day tu, hari kedua. Tadi dah pergi makan sarapan. Kami main pula dekat Harum Mango, bawah bukit. Dekat sini dia punya buah-buah dia jenis premium. Dia siap dia dah kelaskan. Nampak tu? Dia punya kotak packaging dia pun. Packaging dia pun cantik. Harum Mango Bukit Cuping. Dia dah ada grade-grade dia dah. Dia sediakan. So okay lah, dia mega dia bagi tahu tu grade buah dia apa tengok. Dan view dia pun memang sangat cantik lah. Banyak pokok-pokok bawah bukit tu. Tu bukit dah. Semua tu pokok-pokok mango harum manis tu. Saja boleh masuk jalan sampai ke dalam. Oh, boleh masuk tengok. Tapi kalau kata nak beli buah dia jual kat situ. Dia siap dalam ni pun dia ada store dengan ada aiskrim dan sebagainya. Oh lama. Jom tengok aiskrim dia. Store dah. Dia buat apa? Ada dessert, smoothie, aiskrim semua tu. Dah ronda dulu, penat. Oh dah ni lah makan. Tunggu Syamira pergi survey harga dia dulu. Tu Ladang dia serius cakap, memang besar. Dengan view pun cantik. Ada bukit belakang, Bukit Cuping tu. Tapi tu lah, harga dia a bit pricey lah. So kita boleh ronda lagi, banyak lagi. Tengok dekat sekeliling ni banyak. Setiap rumah pun ada banyak pokok. Boleh lah ronda-ronda tengok. Cuma yang dekat sini dia bagi ada by grade. Dia asingkan betul-betul. So kalau nak beli kat sini pun boleh. Kalau tak mau beli pun boleh. Tapi boleh main lah. Boleh tengok macam mana pokok-pokok harum manis ni. Kena yang okey eh? Luas memang luas lah. Dia siap sediakan aiskrim, smoothie, Dia tak dessert sediakan pun dia beli. ada. Kena beli. Because basically dia cafe. Kafe eh. Dia sediakan kafe. Lepas tu dia jual yang tu semua. Mana ada benda free lah ni? Dia tu. Elok. Yang ni dia tak bubur sarung dia lagi. So ada yang dia dah bubur sarung dia dah. Banyak tak? Grading lah. Tengok. Sampai ke ujung-ujung sana, dalam-dalam ni semua dah. So jom kita ronda sikit. Okay. So insyaAllah banyak lagi
aktiviti dengan tempat yang aku nak explore kat Perlis ni. Macam Kampung Wai, Bukit Cabang, Kampung warna-warni. warna-warni. So jangan lupa subscribe, like dengan share lah video ni. Komen tempat apa lagi best yang dekat Perlis ni. Krabi memang tak pernah sampai. Pernah sampai dulu, cuma yang ni nak explore. Bila dah besar nak explore apa yang best kat sini. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. So aku cari kat Google pusat jualan harum manis. So dia bawa main sini. Rupa-rupanya yang pokok-pokok pelam harum manis semua ni bukan pusat, bukan tempat dah, bukan kebun ke ataupun pusat jualan, tapi ni rumah orang sebenarnya. Rumah orang pun kat laman tu dia penuh. Dahsyat lah Perlis. Memang betul-betul terkenal dengan mangga harum manis. Yang ni sebenarnya rumah orang yang rumah orang tapi saya bayangkan. Dia tanam pokok keliling. Kan, dahsyat Tu sampai ke belah rumah-rumah belah sana semua. Hebat lah. Oh, depan tu semua. Make use. So ni sampai dekat pusat jualan harum mango. Ni dah dekat lah. Yang tu depan tu tadi yang rumah orang tu. Ya. Ha? Ya. Ya. Oh betul ya nama tempat dah. Besar lah bagian dia. Okey. Dia tengok dia punya buah-buah dia. Jom, let's go. Kita tengok buah dia. Salona. Ini banyak gerik. Oh, yang ni boleh makan tu apa yang ni? Ni gerik A 42. Oh, grade A tak Sangat. Baik, kita dah borong dah dekat pusat jualan harum manis. So ni nak bawa balik Penang. Lagi ada lagi tu. Ni saya dapat percuma ni. Saya dapat percuma je. Sampel bagus dia bang. Kelang salah. Mai nanti dekat pusat jualan harum manis. Mai tengok ni. Okey bang. Sama. Balik Penang. Balik Penang. Esok balik Penang. Penang. Okey. Bawa internet lah. Okey bang. Terima kasih. Mai. Boleh try. Bagian dah. Banyak tau. So ni hari kedua punya makanan tengah hari. Kami tak cari makan nasi lok nasi lok kan. Sebab tu biasa dekat Penang tu. Hari ni kita cari laksa. Ni kat tu laksa Kuala Lumpur. Famous katanya. Ini style laksa dia. Yang sedap. Tak makan lagi. Tak makan lagi. Kadang-kadang sedap dia burung. Ini apa recommend? Kami mai apa recommend. Masuk ke ladang bunga matahari. Garden bunga matahari garden. Hai. Sayang. Ada. Bunga matahari ni dia kena hidup dia waktu memang yang betul-betul panas dia beritahu. So sebabkan hujan ada banyak bunga yang mati. Tapi tetap cantik lah. Tapi tetap cantik. Ni dekat Taman Ulak. So, harum manis. Sekilo 15. Ini grade B sekilo 15. Ada yang grade A sekilo 25. Ni tepi jalan. Pokok sendiri ke? Pokok sendiri ya? Pokok sendiri ya. Bukan beli kat kedai. Pokok ni betul kita jual murah. Depo dia mahal lah. Rehat sebentar untuk balik dulu. Dan pulut mangga harum manis. Favorite pulut mangga, pulut durian memang kena. Makan dulu. Boleh datang kat sini. Warung harum manis Hutan Temin. Tak ada berasangai ataupun bijai. Sedap.
Kopi tanya. Ini jus mangga air manis. Pulut air manis. Sedap tak? Dah. Tapi tetap pakai tak sudu. Ya, boleh. Baik. Tetap first option. Bismillah. Nak try ke? Dapat juga try kayak. Boleh lah, besar juga tu. Wah, hebat ni. Potong buah tu. Potong buah ni. Siapa lah, sono ni macam kehidupan pencen lah. No, macam kehidupan pencen duduk di pokok. Mana cari lah. Rumah kita tanah sekangkang kerang. Oh dia. Ini tak hati buat macam mana? Siapa? Baik, kita makan dah. Untuk malam kedua kami sambung lagi. Kalau sebelum ni dia duduk homestay yang ni, tapi ni kami pindah sini disebabkan kami extend sebenarnya, tapi yang tu dah ada orang masuk dah ada orang booking. So untuk homestay ni adalah homestay nombor 3, homestay Rumah Muhammad Yatim. Dia punya design dia nampak tu, warna gelap sini kan. Style sempoi lawa. Bisa sama aja ruang dia. Kalau nak buat barbecue dan sebagainya pun boleh. Okey. Assalamualaikum. Alright ni. Samira masuk dah dulu. Dia tengok dulu tadi. Dah semua okey. Homestay ni. Okey. Berapa harga bilik dah? Sama macam sana. Sama 165. 165. Cuma konsep yang beza. Yang ni black and white. Ni konsep black and white and then dia industrial sikit. Okay, cun. Memang nice lah. Aircon yang penting ada aircon. Okay, TV pun ada. Cuma yang ni dia single bed, ada dua. Dia boleh lah gabungkan, kita combine. Toilet dia okey? Okey, kadang-kadang kita rasa. Jom. Okay. Dia minta lah. Oi, toilet dia dulu lah. Mari tengok. Mari. Tu toilet dah. Oh, besar. Cukup medium tak dia. Tengok yang medium. Tommy pun besar. Gabok. Ya, macam biasa toilet kena ada shower. Tak ada shower? Of course. Okay. Tak shower jampai namanya. Alright. Settle. Jom kita masuk barang. Jom. Alright, jumpa nanti. Lepas ni kami nak pergi lepak ke kafe pula. Dari Vibe Cafe. Cafe tengok ada banyak kafe kat sini. Dalam list kafe Nyorok Cafe. Nanti kami tengok. Alright, assalamualaikum. Alright, so makan malam untuk hari ni kami pilih untuk pergi Wan Chak Kotiau Penang. Jadi sebab memang tengok review dia padu lah. Harga dia pun tak masuk akal kalau tengok dia betul dia. Dia ni Chak Kotiau kentang, kentang 3 ekor kentang nipah. Harga dia baru RM10. Yang ni Chak Kotiau udah selambak. Yang ni tak udah banyak, so harga dia RM19 lah. Mira kata nak makan Chak Kotiau. So ni buat kedai-kedai dia. Jadi ni tukang masak. Nyam. Ikut makan. Waktu malam.
So, untuk breakfast pada hari ketiga ni, sebelum kami balik, breakfast dekat area Dusun Nakawan. Kau tengok yang keliling ni hutan ni. Nak masuk dia, mereka katakan memang hujung lah, nama pun dusun. So nak lebih kurang dalam 1 kilometer masuk secara off-road. Tapi jalan ni cantik. Jom kita tengok, aku bawa tour macam mana kawasan dia. Ha? Dekat bawah? Dekat warung kedai. Itu apa tu? Amboi cantik, tak relax tempat ni dia kata. Ini peram susu. Itu ada. Cantik. Itu cantik tempat ni. Dusun Nakawan. Ayah ada motor. So pada aku, Perlis ni adalah satu negeri yang memang sangat best, underrated. Aku tak sangka Perlis ni dia memang aman, macam ni tenang. Dia banyak view-view yang cantik, view-view yang orang kata memang teruja. Subhanallah, memang healing. Boleh mai, recommended, boleh datang ke Perlis, cuti sikit sekala. And then boleh, orang kata apa, tengok keindahan bumi Tuhan, bumi Allah. So setakat tu lah. Terbaik, memang best. Aku akan repeat lagi nanti. Gihan nak ambil ikan shot. Nampak macam lawak kan. Tapi kat pondok belakang tu. Okay, jumpa lagi untuk next vlog. InsyaAllah banyak lagi vlog kami. Dalam dan juga luar negara insyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.